mesti wajib lah kaitkan dengan kisah Nabi. Betul? Kan? Sebab kisah Nabi ni lah macam yang paling related sekali lah dengan Adha ni, sebab dia berkenaan dengan pengorbanan kan. Iaitu kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Okay, sana cerita dia aku dah tak apa ingat. Cerita dia dia macam apa pengajaran yang cerita tu boleh diambil yang boleh relate dengan kehidupan kita pada hari ni. Okay lah, kita bahas pasal cerita dulu lah. Kalau bab cerita ni kita boleh je tengok pada kita punya Al-Quran lah iaitu surah As-Saffat daripada ayat 100 sampai 109. Nak baca? Okay, boleh baca kan? Aku baca satu ayat atau aku translate Okay. Ayat 100 surah As-Saffat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Yang ni yang cakap bukan doa. Amin. Kalau aku masuk ayat ni, Nabi Ibrahim dia dah lama tak ada anak. So dia mohon kepada Allah untuk digunakan anak yang soleh lah. Rabbi habli minas salihin. Lepas tu Allah pun menjawab lah kan, ayat seterusnya, fabasyarnahu bigulamin halim. Maksudnya maka kami kabarkan dia dengan seorang anak yang soleh juga, macam tu.